Terima kasih Dr. Syazwan. Okey, sama-sama. Kerana menghandsome-kan saya. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Amin Idris, menjalani rawatan untuk alopecia areata. Dan ni dah tahun ketiga doktor So Alhamdulillah, nanti korang tengoklah gambar macam mana yang dulu dan sekarang dah sangat banyak improvement dan tengah dalam proses maintenance. Dan sebelum ni banyak buat PRP. Hari ni nampak lain pula benda doktor. Saya nampak ada satu botol kecil. Apa benda tu doktor? Okey. So hari ni kita dah masuk fasa maintenance. Actually dah masuk sebelum ni pun. Ya, tapi betul. kita try benda Meneruskan lain. maintenance tu kan? Kita guna cara lain sikit. Okey. So kita guna ingredient pun lain sikit. Dah kita tak guna PRP untuk sesi ni. Kita guna exosome ataupun cell booster untuk hair follicle ni. Oh, apa konten? Apa exo apa? Exosome. Exosome Ingat ke saya punya exo ni. Exosome Apa konten dia banding dengan PRP? Okey. So macam kita tahu dalam video sebelum ni, PRP ni adalah lebih natural lah. Kita ambil daripada darah, kita spin dia dan kita ambil platelet rich plasma daripada darah tu. Dan masukkan balik. Betul. Dan inject balik kat tempat ataupun guna mesoterapi kat tempat tu. Okey. Sama juga, tapi kali ni kita tak guna konten PRP tu. Kita guna exosome. Dalam exosome ni dia ada banyak benda-benda lain. Contoh hyaluronic acid, high molecular weight hyaluronic acid. Tu apa benda tu? Okey, hyaluronic acid ni sangat famous untuk bagi hydration. So kadang-kadang macam kita, konsep rambut ni sama macam membaja lah, macam saya dah cakap So ni. biar tanah dia lembap lah. Siram dulu dia. Okey. Bagi dia tarik air dulu. So hyaluronic acid. Lepas tu dia ada vitamin. Vitamin ni macam kita ambil suplemen makanan. Macam baja lah. Okey. Itu badan nak sihat, kita ambil vitamin tambahan. Rambut nak sihat pun nak kena bagi vitamin juga. Tapi kita nak bagi dekat rambut je. So dia ada vitamin B3, B5, B7, B6, B12. Wow, 5 terus. 5 vitamin. Yang essential untuk rambut. So kita bagi yang tu. And then dia ada amino acid. Amino acid ni building structures lah, penting lah untuk ni yang essential. So ada beberapa amino acid kat dalam tu. Last kali mineral. Mineral yang ada dalam tu zinc dengan copper. So tapi tak adalah jadi besi. Dia jadi Iron Man pula. zat kepada dia jadi zat kepada rambut lah. So function dia sama macam PRP, tapi dia lebih bagus sikit sebab dia boleh promote hair growth juga kalau rambut yang dah tak ada. Dia boleh promote repair dekat rambut yang kurang zat ni. Sebab macam pokok kan, kadang-kadang batang dia keluar, dahan tak ada, tak ada ni daun kan. So ini nak bagi dia kuat, akar dia kuat, batang dia kuat, so that rambut tu boleh kekal lama. Improve circulation, pengaliran salur darah dekat situ. So kadang-kadang nutrien ada dalam badan tapi dia tak sampai kat situ. Dia tak mengalir je. So jalan nak sampai tu kecil ke, tak cukup bagus ke, so dia boleh improve benda-benda macam tu. Kalau mana-mana patient dia pilih, dia opt untuk ambil exosome ni, biasanya berapa sesi untuk dia nampak keberhasilan tu? Untuk patient yang ada masalah, so kita suggest buat dalam 5 hingga 6 sesi untuk buat rawatan tu supaya nak promote balik hair growth ni. Rambut yang dah tak ada ke, baru nak start ni. Yang rambut dah tak ada, rambut yang tak kukuh, nak nampak result 5 hingga 6 sesi. Lepas dah buat maintenance ataupun supportive treatment tu boleh buat sebulan sekali. Ikut kepada keadaan. Kalau dah buat supportive treatment 2-3 kali, lepas tu nampak rambut tu dah agak kukuh, dah agak okey, boleh je kita stop sekejap, nak rest sekejap ke. And then yang lain tu general health lah. Nak kena tengok masalah kesihatan kita yang nak ambil vitamin lah, kena jaga makan semua kan. Betul. Keberkesanan berbanding PRP? So biasanya kita always start dengan PRP tu dulu. Sebab dia lagi cepat untuk bagi result. Tapi kita boleh juga buat combination. Kalau nak lagi macam wow sikit lah, cepat guna PRP dan exosome dalam sesi yang sama pun boleh sebenarnya. Kalau kita tengok keadaan keguguran rambut tu sangat ketara lah, kita boleh combine. Atau kita nak start dengan exosome sahaja boleh, nak start dengan PRP sahaja boleh. Dua-dua quite efektif, tapi kalau bagi saya PRP quite superior. Lepas tu kita boleh pilih untuk buat exosome, sama ada secara serentak atau bergilir atau nanti. I see. So guys, saya mengakui sendiri sebab sebelum ni saya pernah buat rawatan di beberapa klinik dan memang bersiri-siri punya session lah. Adalah naik cenonit rambut kan. Tak cukup lah. Tapi alhamdulillah di klinik Avicenna saya merasai sendiri keberkesanannya. So highly recommended.
Terima kasih Dr. Syazwan Okey, sama-sama. kerana handsome kan saya.